panjang apa air putih badi pemungkuan tadi tak kalok lah nak jadi di pemungkuan lama lah nak nyanyi tentang puasa lah puasa sebulan kita puasa Dah. Rudi ya dua sekolah Ini dah. lagi puasa dia Lagi tanya dah. Muat nak poso. ayo mari tu awak di bulan Ramadan harus penuh puasa awak ada pemungkuan dari ni Kurma dah. Dia kan sudah. iya mah kurma lo pemungkuan ada ibu tiah mah nama ngapung kan ceciang di bawah ini Nak bahar. Yang penting awak buku hanya. Kok aja putih, kok kurma. Semarang ini ada. Kau lagi buku ada. oh yudi iko sajam lagi kau antara biar lah kau pe ustaz untari lah dulu nak Jadi dah. Tapi ini sabuang lah. Dua yang bawa lagi wah. Abekku lah sarung ni di sampai ustaz menteri lah tu. Kau ada lah tanya sinan kau. Jadilah dah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Rudi ya mah. Duduk. Adalah. Tu. Lele kosong le kan? Baik Ustaz. Buku lah. Buku lah Ustaz. Kau mengenal manga gini cina kan? Kami ya pingin lah nak ceramah Ustaz. Nanti mau deko lah sebelum pai tarawih ya. Kau yo nak nambah tanya seketek tentang apa dan tentang puasa lah. Kau ben tentang puasa lah ya. Jadi awak tetap akan surah Al-Baqarah ayat 183. Nama bunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman dipanggil. Jadi kalau satu Pak Sugeng sama Pak Rudi poso, berarti Allah terus terpanggil awak jadi orang beriman. Tujuannya mereka untuk awak menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa ko, wak kerajuan perintahnya, wak antian larangannya. Itu. Dalam bulan puasa ko awak disuruh aja untuk mambiak na elok-elok saja, tinggalan dan elok. Mambiak dan baik, tinggalan dan baik. Lagi tengah di kaji Ustaz tu. Ditinggal yang buruk, ambil yang elok. Sebanyak nu kecil Pak Ustaz tadi itu yang terkenal denda. Mudah-mudahan tak kerajaan tadi. Ya, awak mau ditinggal yang buruk-buruk tadi. Iya. Nah, elok-elok ya ambil deh. Mudah-mudahan berubah kamu besok kan. Salah lah Ustaz. Yang kaji Ustaz kalau memang tak apa lah ada hati kami ya. Iya. Untung kami ke depan untuk berubah. Tadi pembukuan ada nih. Ada lah aib tianya Ustaz. Nah tu ban kemarin tadi banyak security pilih ada bagi-bagi ke orang. Iya. Dia Pak Ustaz tu rezeki orang itu rezeki ni. So kalau nak buku kemarin nak ini pada tarawih lo. Kau kepai tarawih lah mah. Kalau mulai ngaji ram saja ya. Habis dulu Ustaz lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Anak-anak pasal deh. Ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Sialan orang nak buat terompa dia. Terompa nak lah mahal, tapi di bawah ada orang.
Yo mantap pengajian tadi. Iya Pak Redi. Tapi mantapnya yang disampaikan Ustaz Mentari ini nih. Yang mana dah? Tinggalan yang buruk ambil yang lelok. Apa dah yang dah ambil? Apa dah tinggalan? Ambil ku lah. Tapi Ustaz Mentari lah tu. Padu dan gua kata tanyu Jadi dah mertua dengan tua lah. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Assalamualaikum, Ustaz. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Masuk Ustaz. Sugeng tiba ya mah. Dah pulang masjid? Alhamdulillah Alah, Ustaz. kau pergi mana masjid tadi? Oh, tajid dan cak Ustaz dah. Oh, awak di belakang tadi, Ustaz belakang tadinya. Dah lah, sekolah. Kau dah. Di siapa duduk lihat? Oh, ada sekolah juga, ada sekolah ni. Salam. Ni dah. Ni balai ancak kaji Ustaz tadi di masjid Sinan. Oh, deh. Apa lah perasaan ni Ustaz? Tentram perasaan Ustaz. Yo. Dan kaji Ustaz sebelum masjid deh. Itu mana mana Ustaz? Mana? Tinggal yang buruk. Bawa yang elok-elok. Itu mana Ustaz? Lalu kerja Ustaz. Oh, berarti tadi lah sedekah masjid kan? Untuk merasi ratu. Tu perlu sedekah. Sedekah tadi. Enggak, itu Ustaz. Tu mah. Tumpah buruk dia, tinggal buruk. Ada yang baru Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Itu Ustaz tadi kajian Ustaz. Indak mau deh, tu Ustaz tadi dah. Asal Maka Ustaz ni perangai buruk wak tinggal. Wah, ambil lah yang elok-elok dari hal-hal kehidupan dunia. Wah, itu ni kerajaan. Tak masalah ambil terompah di masa haji dah. Tu salah kan perangai kaji Ustaz namanya. Kenapa itu Ustaz? Tak mau deh, tu dah. Terompah makin ni. Ini dua Ustaz. Cuba jelek kemari. Ikut terompahmu kau Allahu Akbar. Astagfirullah. Ikut terompahmu tadi kau. Tapi kau beda mas haji, bagus bisa sobok. Tadi kan dulu keluar Ustaz. Ya. Kayak ke masjid solat. Anak bawa terompah. Anak buruk apa tinggal dia nanti terompah Ustaz ya. Iya, kau terompahmu mah. Tu tadi kamu kaki ayam dah pulangnya. Ngucap saya pulang sialang apa kejawab kan? Tumpah Ustaz udah ambil lah. Ada senang ya. Akhirnya dia lah dah ada sobok dah terompah nama tapi kaji tak pada itu dah. Jalan mana nak amal-amal nak baik nak kadi kerajaan. Amal-amal nak buruk nak tinggal nak terompah nak masalah terompah.